Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, salam bahagia. Selamat datang ke Kompleks Belia dan Sukan Negeri Selangor, Kompleks Shah Alam, untuk kami bawakan aksi siaran secara langsung bagi perlawanan sekad ketiga pertemuan yang bakal menemukan pasukan Selangor FC dan juga pasukan Terengganu. Nazrin Saudi, Akhir Farhan gerak ke kiri semula dari Selangor. Jaringan pertamanya pada petang ini, jaringan ke-12 pribadinya dalam kancah IPFL 2026. Ke belakang semula untuk mendapatkan Nazrin Saudi. Lagi cuba untuk Jeruang. Menarik. Rempatan yang dilepaskan oleh Syahir Iqbal Khan, walaupun jarak yang sememangnya agak sedikit sukar untuk memulihkan jaringan itu berhasil. Tetapi dari kelajuan rempatan itu sememangnya menyukarkan Afif Azwan untuk melakukan sebarang tindakan menyelamat. Dia sudah pun menyaksikan bagaimana Syahir Iqbal Khan yang sudah pun berkali mencuba. Lagi cuba untuk Jeruang. Syahir Iqbal Khan lakukan acahan seperti kebiasaannya, tetapi diberikan semula kepada Faris Johan. Ke belakang kembali, mempertajamkan serangan untuk Selangor. Yang antara kembangan atas, satu set yang menarik, jaringan yang ketiga yang dilakukan oleh Borges Evandro akhirnya berhasil untuk menepuk gawang, dan ini merupakan jaringan kelima pribadinya dalam kancah MPFL 2026. Dikekang oleh salah seorang pemain Terengganu, dan kali ini Selangor juga datang lagi dengan serangan yang berikutnya, gol. Jaringan kencang, inilah kebolehan yang dimiliki oleh Syahir Iqbal Khan, yang memiliki kepakaran dari melepaskan rempatan kencang dari kedudukan jarak sebegini. Gol yang kedua dilakukan oleh Syahir Iqbal Khan. Dan setakat ini dua kekasaran yang dilakukan oleh Terengganu dan satu untuk Selangor. Oke, Sevandro ada di bahagian tengah, menukar serangan bagi mendapatkan Faris Johan. Rebatan dari Faris Johan yang ditakan susulan itu yang dilakukan untuk jaringan kelima dapat dijelmakan. Jaringan dari Marlon Oliveira. Marlon Oliveira kencang dan mudah untuk memberikan jaringan yang ke-6 untuk pasukan Selangor FC, dan ini hat-tricknya pada petang ini dari Marlon Oliveira. Ya, bagaimana ketenangannya letakkan bola itu ke sebelah kanan, itu gol pasukan Terengganu yang cukup berbahaya. Tetapi Selangor datang dengan serangan yang seterusnya, dan kali ini berhasil juga untuk jaringan yang ke-7. Kalau tadi percubaannya itu dapat untuk dinafikan, dan kali ini sentuhan penyudahnya itu membuahkan hasil. Dan begitulah tampaknya aksi masa penuh yang menemukan pasukan Selangor FC dan juga Terengganu dalam aksi perlawanan pertama mereka, pertemuan pertama dalam kancah saingan MPFL 2026, dengan kemenangan yang diraih oleh Selangor FC dengan kemenangan bergaya di halaman sendiri, yang sememangnya memberikan keceriaan kepada penyokong-penyokong yang hadir untuk menyaksikan pasukan kesayangan mereka. Dan setiap carangan itu akan membolehkan Selangor FC berada di kedudukan yang paling teratas dengan keputusan mutlak yang diperolehi oleh Selangor FC
dengan Selangor FC 7, Terengganu 0.